keluar dalam majalah, saya keluar dalam surat khabar, malas keluar dalam media sampai hari ini. Kita sebenarnya berniaga secara trading, tetapi setelah saya melihat perkembangan yang agak slow sedikit dalam trading ini, jadi kita menyambut cabaran daripada media supaya kita membutuhkan satu syarikat yang pada hari ini kita namakan Go Focus International Sdn Bhd. Tujuan utamanya ialah ingin melahirkan usahawan-usahawan Bumi Putra Islam, khususnya untuk menjana pendapatan, sekurang-kurangnya mendapat pendapatan lebih daripada RM5,000 minimum. Inilah yang saya katakan tadi, peluang yang kita boleh bantu. Tuan-tuan dan puan, jika modal RM200, Anda boleh mendapat pendapatan RM500 sehari. Sebulan Anda mempunyai pendapatan berapa? RM15,000. Ya, RM15,000. Jadi inilah saya katakan tadi, peluang untuk Anda menjana pendapatan. Jika Anda tidak melihat ini sebagai satu peluang, maka jumpalah leader-leader kita yang akan menunjukkan jalan kepada Anda bagaimana kita nak menjana pendapatan. Jadi sebagai sebuah syarikat Bumi Putra yang memperjuangkan makanan sunnah, dan kita meletakkan tagline kita, makanan sunnah yang terlaris di Malaysia. Saya berani katakan begitu sebab kita tampil dalam keadaan yang begitu eksklusif. Kita tampil dengan produk yang begitu baik, yang begitu berkesan. Sebab itu ramai yang akan terkejut bila melihat testimoni kita daripada orang yang tak boleh jalan, boleh berjalan. InsyaAllah dengan menggunakan produk kita, daripada masalah-masalah yang kritikal, alhamdulillah dapat diselesaikan. Dan ini adalah sebenarnya kebaikan atau keberkatan makanan sunnah yang kita lepas pandang. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tak perlu bercakap panjang pada perjumpaan pada petang ini. Kalau nak cerita panjang memang ada tuan-tuan dan puan, ya. Sebab saya ada CEO yang saya rasakan perlu menceritakan visi dan misi syarikat. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan nak tahu tentang visi dan misi syarikat, sila hadiri taklimat kita. Di Melaka ini kita akan buat program setiap minggu. Saya akan minta pensedia akan tentukan hari yang tertentu untuk kita membuat program bagaimana nak membantu dan bagaimana kita nak menjana pendapatan dengan modal RM200 minimum, sehinggalah boleh mencapai pendapatan RM500 sehari atau sebulan boleh mendapat pendapatan RM15,000. Jadi inilah harapan saya dan cita-cita saya, kerana bagi saya inilah negeri yang pertama kita masuk untuk kita kembangkan peringkat kita di luar daripada kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Dengan itu saya mengharapkan penduduk-penduduk di Melaka ini mengambil peluang, ya. Kita mengajak datanglah ke sektor kita ini adalah pusat jualan zon, ya, untuk zon selatan ataupun pusat jualan negeri juga untuk Melaka. Jadi datanglah ke sini dan melihat, belajar sendiri dengan tuan saya, ataupun kita akan bimbing anda bersama dengan leader-leader dengan kita punya unit pemasaran, dan akan membimbing anda, dan insyaAllah kita akan tunjukkan bagaimana perniagaan itu berjalan, ya. Saya rasa tuan dan puan, saya rasa itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi kerana tuan dan puan dapat meluangkan masa hadir bersama dengan kita. Yang penting kita sebenarnya ada marketing Mawi. Minat kehidupan kita hari ini anda akan berpeluang bersama-sama dengan kita, dan anda boleh ambil gambar, boleh bersembang-sembang. Tapi insyaAllah beliau adalah orang yang saya rasa ramahnya dan seorang artis yang popular. Hari ini keluar, kebetulan keluar dalam Cosmo, ya, dalam Jakarta Cosmo. Beliau keluar bersama dengan produk kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan boleh kenalan dengan beliau, dan insyaAllah selepas ini mungkin beliau ada buat perkongsian sedikit tentang pengalaman beliau bersama dengan produk Payung. Sekian,